Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam. Okey. Alhamdulillah. Sihat tak semua? Saya sihat. Siapa orang tak sihat, Nat? Sudah Wafi, sudah. Ini Wafi. Okey, sekarang cikgu akan sambung tajuk haiwan. Okey, tadi kamu belajar pasal apa? Haiwan apa? Bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak. Macam siapa tahu apa proses haiwan tu bertelur dan beranak? Proses tu apa cikgu? Proses tu bagaimana haiwan tu mengeluarkan telur dan jadinya anak ayam. Itik. Mengawal. Kamu dah tahu mengawal. Okey, tak apa kita tengok video, ni. Saya tengok kucing lagi. Malam Okey, kita tengok ni. Kita tengok video ni. Ini adalah kita orang hidup. Tengok sini Wafi. Ini adalah kita orang hidup ayam. Kita tengok. Okey, permulaan dia adalah telur. Dia dari telur. Telur kan? Okey, telur yang telah dikeluarkan oleh seekor ayam. Mana nak ikut ibu ayam? Dia keluar daripada bontot dia. Mana bontot? Tak, dia keluar ikut bontot ni. Itu akan menetas. Okey, lepas tu telur tu bila diperam dia menetas. Menetas jadi anak ayam. Lama kelamaan anak ayam ini akan jadi Ayam dewasa. Itu waktu jadi anak ayam kita boleh makan. Tak boleh, anak ayam tak boleh makan. Kenapa dia kan? Sebab dia kecil lagi, dia tak ada isi, Tapi dia tak ada kalau tulang. telur kita makan, Sebab dia tak jadi anak ayam lagi. Sebab dia ada isi dalam ni. Dia baby. Tapi kalau anak ayam, dia tak ada isi, dia hanya ada tulang saja. Mana? Jadi kita kena tunggu dia besar dan matang baru boleh kita makan. tapi telur tak Baby lagi. Takkan nak makan baby. Bila telur kita makan telur itu baby. Telur tak jadi baby. Ya, itu tak jadi baby lagi bila ayam Mafi. Wicket. Bila Apa ni? Wicket terfaham lah. Ayah saya tu doktor, ayah saya tadi. Dadah Wafi, jangan melencur tempat lain dengan saya cakap. Wafi nak kena time out. Telur boleh makan Wafi. Wafi time out. Wafi nak kena time out ke? Ambirious. Apa? Wafi, tolong berhati-hati. Fokus. Okey, jadi tadi kita belajar pasal kita orang hidup ayam. Okey, selain ayam, apa yang sama dengan ayam punya kitaran? Apa cikgu? Jawab. Tadi kita cakap pasal Itik. itik. Okey. Dekat cikgu ada itik. Jadi permulaannya adalah daripada Telur. Bukan, seekor ibu itik Oh, ibu itik. mengeluarkan telur. Okey, bila dia dah keluarkan telur, apa dia buat? Dia biar macam tu je ke? Tak. Okey, apa dia buat? Tahu dia buat apa. Dia duduk atas telur tu selama Lama-lamanya. tak, dia ikut dalam 3 bulan macam tu. 3 bulan dia akan peram telur tu. Jadi bila dia dah duduk, bila telur tu dah panas, telur tu akan Pecah. Bila pecah, keluar Anak itik. telur anak itik. Ni anak itik. Memang kena panas sikit. Ya, sebab ibu ayam ni dia akan panaskan telur dia untuk bagi keselesaan pada telur ni untuk dijadikan anak itik. Anak itik. Sama juga dengan ayam. Ayam pun sama. Proses dia adalah sama. Cikgu, kalau kita biarkan kat tengah matahari boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab kalau letak dekat api matilah terus. Masaklah nanti dah jadi cerita goreng. Kalau kat matahari, jangan tak goreng. Tak, kalau nak letak dekat panas dia tak akan menjadi sebab dia perlukan suhu yang sesuai dengan ni telur ni. Dia. Okey, tadi kita belajar pasal apa? Itik, betul? Ayam gedek-gedek. Ayam. Menetas. Okey, macam mana pula proses untuk kucing? Wafi tahu. Macam mana kucing? Oh, semalam saya nampak kucing kawan. Awak tu apa? Awak tak apa? Morat tak apa? Awak kan selalu ngorak
apa? Oh, nak main bola. Bola tu besar lah. Dah. Oh. Okey, kita tengok ni. Awak dah sebelah saya. Oh, Kak. tak. Kak, awak. Kita bersama. Sekejap Wafi. Cikgu suruh Wafi pergi jauh-jauh kan? Okay, ini adalah anak kucing. Anak dia. Anak kucing. Tak nampak cikgu. Anak kucing ni warna hitam. Mak dia ni takut. Okay, ini adalah anak Kucing. kucing. So maknanya daripada induk dewasa iaitu ibu kucing melahirkan bayi kucing. Dia melahirkan macam mana? Sama juga proses dengan orang dewasa, cuma beza dia dia bersalin sendiri. Dia beranak. Dia berdarah. Dia akan keluar daripada bawah tu, bontot dia. Dia akan cuma membezakan mereka bertelur dengan tidak bertelur adalah telur tu. Okay, kalau macam kucing, dia tak ada telur. Dia hanya akan keluar sebiji. Maksudnya dia akan keluar seekor terus. Dia tak ada keluar banyak-banyak biji. Kalau itik, dia boleh lebih daripada sebiji. Kucing pun sama, dia boleh lebih daripada seekor. Cuma dia tak ada peram. Kalau itik kena peram. Dia terus keluar. Kalau kucing, dia terus Dia keluar. peran dalam perut tu cikgu. Dia macam kita 9 bulan. Kucing ni dalam 3 atau 4 bulan macam tu saja. Kucing boleh mengandung berapa ekor cikgu? Dia terpulang kepada kucing tu sendiri. Kalau macam kucing cikgu, dia bersalin 3 ekor. So ada kucing yang boleh lebih daripada 3 ekor. Okay, next kita buat aktiviti. Semua dah tahu kan? Tapi kucing saya beranak banyak mati. Ya, sebab itu. Sebab tu Mana tak boleh diganggu. ibu kucing ni dia perlukan yang dah biasa beranak. Kalau dia baru beranak, so dia tak ada terjaga. Jadi tuan yang menjaga kucing tu lah yang kena tolong jagakan anak kucing tu. Wafi, do you understand? Tengok aku main. Cuba ulang balik apa cikgu cakap. Cuba ulang balik. Kita boleh ulang kan? Dia beranak 3-4 bulan. Lepas tu? Berapa ekor dia beranak? Dia lebih bersekor. Kalau seekor tak boleh? Dia lebih daripada cikgu, maksudnya dia kena ada kucing jantan juga ke cikgu? Ya, betul. Dia kena dengan orang. Dia kena ada induk jantan. Kalau tak ada induk jantan, macam mana nak induk betina ni nak bertelur? Faham? Jadi kena ada ayam dewasa jantan dan juga ayam dewasa betina. Begitu juga dengan kucing. Tino jantan. Kucing dewasa betina dan kucing dewasa Jantan. okey, kat sini cikgu ada buat kitaran hidup. Macam tadi kan cikgu dah ajar kan? Cikgu dah terangkan. Masa kitaran hidup itik. Siapa nak buat? Saya nak cuba cikgu. Boleh, okey tuan cuba. Tuan tarik ni di sini. Cepat tarik. Kita mula dengan telur ni, bentuk telur. Tarik. Tarik. Ini Cikgu tak tarik ke ada sini. tarik. Kenapa cikgu? Dia tekan telur saja. Dia tarik. Cikgu tak ada tarik. Tak bergerak cikgu. Cikgu pakai tip lah. Bergerak. Dekat Wafi, dekat perut Wafi. Sampai tak ada. Lepas tu? Okey. Okey tuan. Awak saja nak buat. Tuan nak buatkan tadi. Nak, saya nak buat telur. Sekejap. Okey lah. Baik. Wafi naik tunggu tuan buat. Ini cikgu. Sabar, tuan nak buat dulu. Telur Telur dekat mana tuan? dekat sini. Betul ke cikgu? Betul. Okey, lepas telur apa Wafi? Anak itik. Tak.
Okay, anak itik menetas. Mana gambar anak itik menetas? Okay, tarik. Pandai. Okey, lepas tu apa anak itik? Anak itik. Tutup mulut Wafi. Saya tak Pandai. ada Wafi. Kenapa saya tak Tak ada? apa, kejap. Nah, dia atur. Wafi. Wafi jawab semua. Nah, dia atur. Ni ada lagi. Cikgu cakap ada lagi Cikgu nak. marah sekarang. Ada ular, ada ular. Ni kitaran hidup harimau. Ha. Sama ke kitaran hidup harimau dengan kitaran hidup kucing tadi? Sama. Harimau kan Ini daripada baby. Harimau adalah spesies kucing juga. So dia harimau ni adalah tadi kan cikgu yang mula-mula dah terangkan. Harimau ni adalah beranak. Jadi prosedur sama dengan kucing. Okay, buat. Naik buat. Dia boleh sama. Daripada ni baby. Okay, bayi harimau. Okay, lepas ni apa? Anak harimau. Mana harimau? Susun dah. Okay. Cikgu baby harimau nak tu sama. Ya, sama. Dia lebih kurang. Kalau baby harimau ni kecil sikit daripada anak harimau. Okay? Dah. Siapa nak jawab kuis? susah ke kuis cikgu? Senang je. Nanti ni cikgu. Nak tidur pukul berapa semalam Nat? Saya tengok tadi. Tadi kan kita dah susun. Lepas tu kita dah buat perkitaran tu. Sekarang kita nak tahu kamu betul-betul ingat tak apa yang cikgu ajar? Okay, kita mulakan. Ini adalah haiwan. Okay, ini apa? Okay. Nyamuk ni bertelur ke beranak? Kamu serangga dia bertelur lah kan? Ya ke? Kita tengok betul ke tidak? Okay, seterusnya haiwan apa ni? Katak. Dia bertelur. Bertelur. Siapa pernah pegang berudu? Saya. Duduk. Dia rancak ikan gapi. Ikan. Cikgu yang dalam air tu telur katak ke cikgu? Ya, benar yang kita sekali. minum tu Ni, cikgu. Bali cikgu. Itu biji selasih tuan. Selasih? Ah, Kau Bali je. Bali kat warna putih. sebab Bali macam abang nasi. saya selalu cakap telur katak. Ya, dia macam telur katak tapi dia boleh makan. Telur katak kita tak boleh makan. Makan telur katak. Biji selasih tu boleh makan. Telur katak yang tak Macam nak boleh. kongsikan biji saya dengan anak katak. Kalau biji selasih dia dalam air je yang dia akan timbul. Tapi kalau sebenar dia tak timbul. Dia macam kiasi. Dia macam biji hitam. Tapi kalau telur katak dia berlendir dan melekat-lekat. Okay, lepas tu Cikgu pernah pegang. cikgu tak pernah pegang. Okay, ni apa? Ini apa? Ikan. Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa naik? Ikan apa? Ikan bertelur ke beranak? Bertelur. Ikan Nemo. Tak pernah makan telur ikan. Okay, kalau kucing, tadi kita dah belajar kucing apa? Beranak. Kita makan apa? Saya mau panggil. Ikan. Pasir. Caviar. Yes. Yo, kayanya nak. Wanita mu. Yo. Kucing beranak. Lembu? Beranak. Bertelur. Tuan pula naik. Lembu apa? Beranak. Anak? Beranak. Kuda? Kuda apa? Beranak. Elelo Afi Munifah. Kalau burung? Telur berempuya. Okay, kita tengok betul ke tidak? Wow, jatuh. Ni kalau betul. Astagfirullahaladzim. Mana dia? Okay, cikgu nak tanya, apa kitaran hidup yang haiwan yang pertama untuk bertelur? Ni bebek. Permulaan apa tadi? Telur. Okay, okay, dia mula dengan telur. Kalau beranak dia mula dengan apa? Bayi. Baby. Baby. Okay, last. Kita buat last sekali.
pun kamu semua. Ha, proses dia apa? Nampak cikgu. Sekejap. Okay, tadi kucing apa proses mula-mula dia? Nah, buat siapa nak buat? Bayi. Cepat buat. Saya Mana bayi? Saya tahu jadi. Ha, lagi? Yang ni bayi bawah. Oh. Okay, tuan. Ana anak kecil. Ha. Kan daripada ni kan. Ya. Ha. Okay. Cuba hantar. Betul. Okey, jadi semua dah pandai. Wafi, hari ni kita belajar apa? Bertelur. Telur dan kita belajar proses haiwan tu melahirkan dan bertelur. Betul tak? Betul. Okey, Wafi dah faham? Okay, cuba explain dengan cikgu. Macam mana proses haiwan tu bertelur? Telur. Ha. Jadi telur. Telur. Menetas. Atas. Dah tu jadi anak ayam. Ayam. Lepas anak ayam, Dia dewasa. dewasa. Okey. Nat, putaran hidup untuk beranak apa dia? Baby. Anak apa? Anak Anak harimau. Anak kucing. Macam tu. Lagi? tu remaja. Remaja. Dan Wah, lagi sekali dia dia? remaja. Masa. Betul. Okey, itu saja. Ya, semua dah pandai. Terima kasih semua. Kita